Pernah tak korang terfikir macam mana Malaysia mula beralih dari tenaga konvensional macam arang batu dengan gas kepada tenaga solar yang mesra alam ni? Okey, jom kita sembang santai sikit pasal sejarah dan perkembangan solar kat Malaysia bermula dari dasar kerajaan, inisiatif TNB dan SEDA sampailah ke bermain industri tempatan macam Solar Timur. Let's go! Okey, kalau korang nak tahu, Malaysia dulu banyak bergantung pada arang batu, gas asli dan juga hidro untuk jaringan elektrik. Tapi, sumber ni tak boleh diperbaharui dan ada kesan pada alam sekitar. Jadi, masuk je ke tahun 2000-an, kerajaan mula buka mata yang tenaga solar ni jadi pilihan. Sebab apa? Yang pertama, Malaysia negara tropika, ada matahari sepanjang tahun. Yang kedua, teknologi solar pula semakin murah dan juga mudah dipasang. So, cuba bayangkan, cahaya matahari yang free tu boleh tukar jadi elektrik untuk rumah kita. Jadi, dah tak perlu risau bil akan melambung. Okay, apa tu SEDA Malaysia? Apa tu NEM? Apa tu ATAP? Apa tu pula TNB? SEDA Malaysia atau nama panjang dia Sustainable Energy Development Authority ditubuhkan untuk urus pembangunan tenaga yang boleh baharu. Dan pula Net Energy Metering, yang mana pengguna boleh pasang panel solar dan jual balik lebihan tenaga kepada grid. Program solar atap tu pula apa? Atap solar ni mirip macam NEM. Ia galakkan pemasangan solar atas bumbung rumah dan juga bangunan. TNB pula Tenaga Nasional Berhad. Jadi, apa kaitan TNB dengan solar? TNB inilah yang akan sediakan sokongan teknikal dan juga sambungan grid. Senang cerita, kalau rumah korang ada panel solar, korang bukan je jimat bil, tapi korang boleh jadi mini power station. Menarik kan? Solar Timur adalah antara syarikat tempatan yang aktif dalam pemasangan dan juga reka bentuk sistem solar. Solar Timur lebih fokus pada semua termasuk komuniti, masjid, rumah kediaman dan juga bangunan komersial. Solar Timur ni juga akan bantu masyarakat faham tentang solar. Dan solar itu bukan sekadar teknologi tapi pelaburan jangka panjang dan juga untuk menjaga alam. Solar Timur ni bukan je pasang panel, tapi dia bawa cerita, bawa harapan yang semua boleh rasa manfaat apa itu cahaya matahari. Jadi, dari arang batu ke cahaya matahari, Malaysia dah mula berlangkah ke arah tenaga yang lebih bersih dan juga lestari. Dengan sokongan kerajaan, inisiatif seperti NEM dan juga ATAP serta pemain industri macam Solar Timur, masa depan solar nampak makin cerah. Korang dah ready ke nak pasang panel solar kat rumah?